Okey, pengesanan ralat dalam pseudokod dan carta alih. Okay. Ralat ialah kesilapan yang menyebabkan algoritma atau atur cara tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau mengeluarkan output yang salah. Okey. Ralat terbahagi kepada tiga jenis ralat, iaitu ralat sintaks, ralat logik dan ralat masa larian. Okey. Teknik apabila berlaku ralat, kita perlu membuat semakan semula. Jadi, secara teorinya, untuk teknik semakan semula ada dua jenis, iaitu yang pertama teknik semakan meja, kedua ialah teknik langkah demi langkah. Okey, kita lihat. Teknik semakan meja ialah satu teknik manual untuk menyemak logik setiap langkah dan aliran. Okey. Output yang diperoleh akan dibandingkan dengan output yang dikehendaki. Teknik semakan semula kedua kita ada ialah teknik langkah demi langkah, iaitu memeriksa logik algoritma. Dan teknik ini tidak melibatkan sampel data.